out nih. Merah. Tunggu kenyang kan lari. Bukan. Ya, lo. Labu. Hello guys, welcome to KRCD channel. So kali ni kita nak ambil adik dia apa tu balik Semenanjung sebab cuti SEM dia dah habis. So sekarang pukul untuk pertama kalinya lah. Sekarang pukul 12 hampir 12.30 suku. Awal pagi tau nak kena ambil dia sebab flight dia memang tengah malam. Ni 12.21. So kita nak kena ambil dia dekat airport KLIA 2. Pertama kali dalam sejarah. Pertama kali dalam sejarah. So harapnya semua berjalan dengan lancar dan kita selamat pergi dan selamat balik juga. Okay, jom ikuti kisah-kisah ambil adik. Okay, jom. So apa lagi, touch and go kita dah top up. So nak kena map lah, senang sikit kita nak map KLIA 2. Perjalanan 58 minit jugalah. Head toward Jalan Dato, Kaharudan, then turn left onto Jalan Dato, Kaharudan. Pasal betul kita offkan untuk Myvi. Okay, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar kan. Okay, kita baca doa dulu dan let's go. Kita gerak lah. Ini semoga Tuhan melindungi perjalanan kita kali ini. Jom. Take the ramp to U1. Okay guys, kita berhenti sekejap kat tepi jalan ni. Sebenarnya kita dah nak sampai dah dekat KLIA 2, tapi kalau nak berhenti dekat KLIA 2 tu nak tunggu lama, takut kena saman ataupun yalah kita terpaksa yang kat situ tunggu untuk sekejap saja boleh, tapi apa kita tunggu dekat bawah ni lagi ni sekejap je kalau nak pergi KLIA 2 ni dekat Petronas bawah 4 minit je. So berhenti sekini sekejap sebab jam sekarang tak sampai lagi. Patutnya kalau flight dia pukul berapa, 11.40 dia sampai 1.30. Sekarang pun baru 1.19 minit. Mungkin lama sikit lah saya kena tunggu dia. Okay, macam mana okay, korang tengok baju yang saya pakai ada logo KRCD YouTube dengan kat belakang pun ada. Saya rasa boleh nampak ni. Baju ni saya custom sendiri. Logo dia lah, dengan logo dia saya custom sendiri. So apa saya nak buat? Saya sebenarnya rasa, saya cakap
syukur lah. Saya rasa syukur dan saya rasa macam amat-amat berterima kasih dekat viewer saya lah. Sebab apa? Buat masa sekarang banyaklah juga yang menonton saya punya vlog lah. So kita punya viewers pun not bad. Walaupun ya market masih tahap rendah, tapi not bad lah berbanding video-video sebelum ni. Ada video saya yang dah capai 1,000 viewers. So saya amat syukur lah. Dengan sekarang ni pun kalau saya upload, saya tetap syukur juga. Sebabnya boleh capai dalam 100 ke atas tu, saya dah kira dah syukur dah. Cumanya saya tengok ramai dalam kalangan viewer saya adalah bukan subscriber saya. Sekiranya saya capai 1,000 subscriber lah, yang ni target saya lah. So saya nak bagi hadiah ni hoodies. Hoodies kualiti dia memang bagus lah. Kita nak bagi orang, so kita nak cuba dulu kan macam mana kualiti dia, okey ke tak. Okey, masa ni okey, memang bagus. Kain dia pun tebal tapi tak adalah panas sangat. Okey lah. Lepas tu mungkin kita boleh bagi apa tu, tumbler, betul tak? Tumbler ataupun baju t-shirt. Yang mana korang subscribe saya nanti dah capai apa tu, saya target dalam 1k cukup lah. 1k subscribe. So saya nak bagi subscriber saya hadiah. Tapi tu pilihan lah. Kalau bagi semua, saya mungkin tak mampu lah buat macam tu kan. Ataupun korang ada pendapat nak bagi apa yang sesuai, boleh juga kalau seorang komen je. Actually saya dah beberapa subscriber ataupun viewer lah yang dia cakap, oh saya tengok lah video vlog kamu, saya tengok lah. So macam saya amat happy juga. Oh rupanya dia tengok lah saya punya. Saya happy lah. Memang happy sangat-sangat. Terima kasih guys. Terima kasih semua yang sudi tengok video saya. Walaupun ya masih tak seberapa, saya masih baru lagi dalam dunia ni. Okay lah, itu sahaja kot. By the way, terima kasih yang mana support KRCD channel. Dan ya, macam saya cakap tadi, jangan lupa like, komen. Kalau korang nak komen, menandakan korang sentiasa hadir, sentiasa tengok saya punya vlog. Okay, terima kasih. Dengan subscribe. Terima kasih semua yang mana sudi subscribe. Thank you. Saya lapar lah. Saya baru ingat saya tak makan nasi. Apa ni baru teringat, hari ni tak makan nasi lagi. Tengok nanti macam mana. Perut ni dah macam sakit ni. A few moments later. Dah sampai. Bila kat tu ada mana? Bukan harinya, bertempat dia harinya. Punya tahu ni. Biasa. Tunggu jangan kenyang kan lari. Bukan. Ya, alo. Labu. Okey, katok labu. Mungkin baru ajak lah nak lagi sikitnya. Cukup kah? Tunggu. Oh. Yo, what's up guys? Nyamai. Siti dua ada bilu antara. Siti dua dah. Jom balik. Pukul 3. Tengok. 3.41 pagi. Lapar. Mesti. Ini dia yang buka. Jom makan. Kita ada ini very special ni. Burger baru lah kan. Spicy jambak.
Bangun pagi makan spicy. Perut Madan nak nyamai tak ada. Yuk makan ya. Okay. Celup. Cakul. Burger cakul. Barang rasa. Oh. Okey kah? Nama dah gana, pada buka silap kan? Manuk goreng apa? Grill. Macam mana spicy ya? Tak nak pada aku. Power lebih. Spicy ya? Hei, budak makan. Nak lah spicy dah, tapi macam pelik lah ni spicy. Tapi ya 2 kali spicy kan? Kan? Bukan? Kebiasa. Oh, ni minyak kebiasa je. Fair. Rasa ada. Ha? Rasa. Gimana? Kan orang ini. Betul lah. Dia macam apa api ya? Dia macam ada benda yang special. So, roti ya. Salad dia salad biasa. Salad tapi macam apa yang mana? Ini apa? Kan.
dalam kot. Balik. Dah kenyang dah, perut dia dah ke depan. Jom. So guys, ni baju